Kerajaan Madani, kita bukan sahaja jaga sekolah Cina, kita bukan sahaja jaga sekolah kebangsaan, kita turut jaga sekolah-sekolah Timur. Untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Timur, kita bukan bagi 10 juta, kita bukan bagi 20 juta, kita tahun ini bagi 50 juta kepada rakan-rakan sekalian. Inilah bagaimana yang kita sebut sebagai Madani bekerja. Bukan sahaja daripada 50 juta ini rakan-rakan sekalian, saya nak maklumkan, kita telah pun lulus satu peruntukan sebanyak 12.2 juta bagi pembinaan semula SJKT Sungai Bakap di negeri Pulau Pinang. Isu 10 tahun MIC Barisan tak boleh selesai dalam masa 2 tahun. Kerajaan Madani selesaikan isu ini, bagi tanah, bagi duit, kita siapkan sekolah. Boleh ke tidak? Kita ada satu SJKT Sekolah Timur di Kuantan, SJKT Ladang Jeram, yang mana anak-anak kita duduk dalam kontainer untuk belajar, dan kita nak selesaikan isu itu. Isu ini lebih daripada 12 tahun. Mula Najib jadi kerajaan, sampai Ismail Sadri jadi kerajaan, sampai Muhyiddin Yassin jadi kerajaan, semua tak boleh selesai. Dan kita nak maklumkan bahawa pada tahun 2026 Datuk Seri Anwar telah meluluskan satu peruntukan sebanyak 22.2 juta bagi tujuan pembinaan semula SJKT Ladang Jeram di Kuantan. Saya baru turun ke Pahau. Dalam sekolah ini juga sama. 2013, kerajaan dulu telah mengumumkan peruntukan bagi untuk membina satu bangunan baharu untuk SJKT Ladang St. Helier. Tapi apa cerita? SJKT ini selepas 2 tahun, dia sudah bina 50%. Lepas tu ditangguh dekat sana, simpan dekat sana. Itu bela jamuk saja. Pada akhir tahun 2024, saya dengan pasukan saya turun. Pada tahun 2025, PMX turun 800,000. Pada tahun ini 2026, saya nak mengisytiharkan bahawa SJKT Ladang St. Helier Pahau kini telah pun 100% siap dan sedia beroperasi untuk rakan-rakan masyarakat Timur. Isu 12 tahun, kita selesai dalam masa 2 tahun.